Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Aidil Saharudin di Buletin Didik. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menumpukan fokus untuk Pelan Pendidikan Baru 2026-2035, kurikulum persekolahan 2027 dan agenda reformasi sekolah pada tahun ini. Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq berkata, mesyuarat jawatan kuasa Esko Pendidikan Negeri di Putrajaya semalam menjadi platform terbaik untuk menterjemahkan kebersamaan dan komitmen semua pihak dalam membangunkan pelan terbabit. Tambah beliau, ia juga menjadi peluang untuk menyampaikan perkembangan terkini pendidikan negara, membincangkan isu-isu berbangkit di peringkat negeri dan mencari jalan penyelesaian. Pada mesyuarat semalam, beliau berkongsi mengenai keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2024 yang telah menunjukkan peningkatan memberangsangkan. Program-program intervensi yang dilaksanakan di peringkat negeri juga katanya membuahkan hasil selain KPM berjaya menangani keciciran SPM lebih rendah berbanding tahun-tahun sebelumnya. Beliau juga mengambil maklum semua pandangan dan sumbang saran yang diberikan ketika mesyuarat itu. Turut hadir Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta barisan kepimpinan kanan KPM dan negeri. Yakin, bersemangat dan profesional, itu antara gambaran yang boleh diberikan kepada persembahan kanak-kanak permata seni kuaya. Kanak-kanak ini mempamerkan persembahan bertenaga di hadapan pemimpin negara ASEAN dalam persembahan berwarna-warni pada Majlis Makan Malam Gala ASEAN 2025 semalam. Bagi kumpulan permata seni kuaya, mereka melakukan persembahan pembukaan berjudul Ardi Bertuah. Ia menampilkan medley lagu-lagu rakyat tradisional seperti Ulik Mayang dan Jambatan Taparuli di bawah pimpinan Datuk Syafina Selamat. Kumpulan ini juga bergandeng dengan biduanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan menyanyikan lagu Kun Anta diiringi muzik Orkestra Filharmonik Malaysia MPO membabitkan 60 pemuzik. Antara yang hadir pemimpin negara ASEAN, Putera Mahkota Kuwait, Sheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah, Ahli Majlis Tertinggi Emiriah Arab Bersatu dan Pemerintah Ras Al Khaimah, Sheikh Saud Sakh Al-Qasimi dan Perdana Menteri China Li Qiang. Nyata, kanak-kanak ini tidak canggung beraksi di hadapan pemimpin besar dari negara asing yang hadir ke Kuala Lumpur sempena sidang kemuncak ASEAN 2025. Sekaligus menyerlahkan tahap keyakinan dan keterampilan mereka. Guru berperanan besar dalam membentuk sasiah generasi baru, sungguh pun berdepan pelbagai cabaran. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kemajuan teknologi masa kini walaupun mudah dikuasai generasi baru, namun pembentukan sasiah masih memerlukan sentuhan insan. Jelas Datuk Seri Amiruddin lagi, pembentukan modal insan yang baik masih memerlukan sentuhan insan dan tidak mampu diambil alih oleh teknologi. Dan rupa bangsa negara ni ataupun penduduknya hanya dapat digambarkan dengan pengajaran pendidikan yang dibuat oleh para guru sekarang. Jadi cabarannya semakin besar dengan sosial media dan sebagainya. Jadi kalau kita faham dengan situasi perubahan tu, kita akan dapat memastikan beberapa perkara yang baik. Sebagai contoh adab, budi pekerti, akhlak dan sebagainya yang tak dapat dididik dengan sebaiknya oleh ChatGPT maupun Artificial Intelligence. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Hari Guru Jabatan Agama Islam Selangor 2025 di Shah Alam siang tadi. Pada majlis itu, Datuk Seri Amiruddin turut menyampaikan anugerah dan penghargaan kepada guru-guru agama yang cemerlang sepanjang perkhidmatan mereka. Sarawak memperuntukkan RM20 juta tahun ini bagi menyokong program bertujuan meningkatkan prestasi murid terutama calon Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Program Pemantapan Pendidikan Sarawak atau Sarawak Enhancement Education Program SEEP
bertujuan memberi tuition percuma kepada murid, terutama yang tidak lulus dalam ujian di peringkat sekolah masing-masing. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Ronald Sagah berkata, program memfokus kepada murid tingkatan 3 dan menawarkan tuition bagi subjek utama seperti bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Bagi murid menengah atas, program akan diperluaskan supaya turut membabitkan tuition bagi semua subjek sains tulen. Menjelaskan lebih lanjut, beliau berkata objektif keseluruhan projek itu adalah bagi meningkatkan kesediaan murid untuk kursus berkaitan STEM iaitu Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik di peringkat pengajian tinggi. Tambahnya, ia juga bagi menyediakan mereka dengan kerjaya dalam bidang yang sama pada masa depan. Selain tuition percuma, SEEP merangkumi pelbagai aktiviti tambahan, antaranya penganjuran pelbagai webinar dan bengkel. Bermula dengan komunikasi bahasa isyarat meminta susu ketika masih kecil. Seorang remaja lelaki kini menjadi antara juru bahasa isyarat termuda yang diperakukan Persatuan Orang Pekak Negeri Melaka. Ketika di usia 3 tahun, Muhammad Nabil Muhammad Nazrul terdedah kepada penggunaan bahasa isyarat seperti mak, ayah dan susu. Berbeza kanak-kanak seusianya yang menuturkan perkataan mak atau ayah sebagai kata pertama. Ia disebabkan keistimewaan Nabil yang dilahirkan dalam keluarga orang pekak dan bisu. Waktu dulu, waktu mak ayah saya ajar saya macam mana, dulu kita orang tak gunakan bahasa isyarat betul tau. Macam bahasa isyarat yang basic. Macam kalau nak susu, kita buat macam susu ke. Saya ni bukan susu pun. Kalau susu ada isyarat dia. So, mak ayah saya yang ajar. Bukan lain-lain tak ada. Mak saya ajar. Nabil yang kini berusia 18 tahun menganggap perbezaan itu adalah kelebihan buatnya. Apa yang bermula sebagai keperluan dalam keluarga, kini berkembang menjadi sebuah misi. Waktu darjah 1 macam, kita sebab darjah 1 macam dah lancar lah. Macam dah boleh jadi juru bahasa isyarat lah. Sebab waktu raya-raya rumah orang macam, dah boleh pula bahasa isyarat kan. Kemampuan anak bongsu daripada dua beradik itu juga menjadi inspirasi kepada rakan sebayanya. Kawan saya Amirul macam banyak kan. Dia belajar bahasa isyarat. Walaupun saya tak suruh pun belajar bahasa isyarat, tapi dia tengok konten saya, lepas tu dia belajar bahasa isyarat. Ditanya mengenai perancangan masa depan, Nabil menyatakan hasrat untuk menjadi juru bahasa isyarat di kaca TV atau pengulas sukan profesional. Kementerian Pendidikan Tinggi tiada halangan sekiranya Kerajaan Sarawak melaksanakan skim pendidikan tinggi percuma di negeri berkenaan. Menterinya Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata, Sarawak ada keupayaan dan sumber kewangan untuk melaksanakan perkara itu. Adalah merupakan inisiatif yang dibuat oleh pihak kerajaan negeri. Maka kita tidak ada halangan terhadap usaha-usaha yang dilakukan kerana pihak kerajaan negeri Sarawak mereka mempunyai keupayaan itu. Maka tidak seharusnya mana-mana pihak membuat satu gesaan lain untuk langkah yang dibuat oleh kerajaan negeri Sarawak itu. Tambahnya, KPT juga sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana negeri dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara, terutama dalam pendidikan tinggi. Jelasnya, keputusan Sarawak itu dibuat berdasarkan kedudukan kewangan negeri yang kukuh. Justru, tidak timbul keperluan untuk diadakan kajian lanjut terhadap dasar terbabit selagi ia tidak menyentuh isu perlembagaan atau melanggar undang-undang. Beliau ditemui media selepas menghadiri program Karisma Pemimpin Muda Madani 2025 di Putrajaya. Filem Ejen Ali The Movie 2, terbitan Primewood Studio dan Wow Animation terus mencipta fenomena. Dalam tempoh 4 hari tayangan, filem itu berjaya meraih kutipan 15.3 juta ringgit.
Sejak ditayangkan serentak di 161 pawagam di seluruh negara dan Brunei pada 22 Mei lalu, filem animasi berkisah dunia perisikan kanak-kanak itu juga merekodkan kehadiran lebih 1 juta penonton, menjadikannya filem dengan pembukaan tayangan animasi tempatan paling memberangsangkan setakat ini. Dari segi hasil kualiti, dia sebuah filem yang bermutu, menyamai standard filem-filem antarabangsa. Dan kepada ibu bapa, saya sarankan bawa anak-anak, cucu ke pawagam untuk menyaksikan filem ini. Saya rasa semua yang buat filem ini ada penyakit OCD kerana buat kerja sangat detail macam kerja orang Jepun. Bukan itu sahaja, populariti watak Ejen Ali yang kembali beraksi di layar perak nyata menerima sambutan luar biasa. Hal itu memandangkan tayangan rasmi turut bertepatan dengan musim cuti persekolahan yang bermula hujung minggu ini. Ini adalah filem animasi terbaik yang Malaysia pernah hasilkan. Bila saya tengok, kadang-kadang ada certain shot yang macam, ini syuting betul ke? Sebab sangat realistik dan saya rasa sangat setanding dengan international punya animation yang level-level Hollywood punya. Ketika ini, tiket sedang laris terjual. Malah, beberapa pawagam turut mula menambah sesi tayangan bagi memenuhi permintaan penonton. Bertemu kembali. Ribuan penduduk berkumpul di Istanbul, Turki pada hari Ahad untuk upacara meraihkan kejayaan seorang kanak-kanak mengatasi penyakit kanser. Ali Asaf Demir yang kini berusia 3 tahun diraihkan dalam acara penuh meriah anjuran pihak berkuasa tempatan di Sancak Tepe. Ali disahkan menghidap kanser darah ketika hanya berusia 8 bulan namun berjaya mengatasinya selepas menjalani rawatan selama 2 tahun termasuk pemindahan sumsum tulang. Berita mengenai Ali menerima respon banyak pihak yang menyifatkannya sebagai satu keajaiban. Mereka meraihkannya dengan melepaskan belon ke udara beramai-ramai. Balonlar gökyüzünde. İşte güzel Sancaktepe. Sen bir kahramansın Ali Asaf. Legoland Shanghai Resort akan menjalankan operasi percubaan bermula hujung minggu ini, iaitu sebahagian daripada fasa akhir pra-pembukaan taman tema itu. Ia juga sebagai persediaan menjelang pembukaan sepenuhnya pada 5 Julai nanti. Tempoh pra-pembukaan ini bakal menyaksikan pengunjung terpilih menikmati pengalaman dan permainan di taman tema itu sebelum memberi maklum balas untuk penambahbaikan terakhir. Taman tema ini menampilkan lebih 75 permainan, pertunjukan dan tarikan lain menerusi 8 kawasan imersif. Lebih 85 juta bongkah Lego dimuatkan dalam semua tarikan tersebut. Antara yang dijangka menjadi tarikan ramai ialah Big Lego Coaster dan Legoland Observation Tower setinggi 60 meter. Penemuan burung mudah terancam black-throat direkodkan buat pertama kalinya di Chongqing, barat daya China baru-baru ini. Burung yang terkenal dengan sifat pemalunya itu dilindungi di bawah Undang-Undang Pemeliharaan China dan disenaraikan sebagai spesies terancam oleh Kesatuan Antarabangsa bagi Pemeliharaan Alam Semulajadi IUCN. Rakaman menunjukkan black-throat berjaya dikesan sekumpulan penyelidik yang menjalankan tinjauan lapangan di hutan simpan semulajadi Gunung Shuibao pada ketinggian lebih 2,300 meter. Mereka menggunakan teknologi bunyi tiruan bagi menarik perhatian burung berkenaan sekaligus merakam video berdefinisi tinggi serta suara unggas unik itu. 当时我们在雪宝山看到它的环境是海拔2370-80米，位于2100到2500这个繁殖海拔之间。在其他季节，它如果说只是过境的话，这个鸟特别害羞，你放录音它是不会有反应的。但这个鸟我刚刚发了录音之后，它立刻就蹦出来，它头顶不停的叫唤，反应那么强烈，说明它可能已经在这个地方决定占域，就是占领领域的，可能想把这儿已经当家，准备要繁殖了，所以把它当的那个领地要保卫，所以才那么强烈。所以通过
结合这几点，我们就判断它很有可能在这边繁殖。 Dikenali sebagai penyanyi misteri Asia, Bradshaw juga terkenal dengan kicauannya yang merdu. Penemuan ini berlaku semasa musim pembiakannya dan di habitat kebiasaannya iaitu di hutan buluh panah yang tebal. Penyelidik percaya lokasi ini berpotensi menjadi kawasan pembiakan ketiga dunia bagi spesies ini selepas populasi yang ditemui di Banjaran Chengling pada 2011. Sukan, gandengan beregu campuran negara Cheng Tanji Toh Iwe nyata masih memiliki keserasian apabila mara ke pusingan kedua badminton terbuka Singapura turut meneruskan cabaran pasangan campuran profesional Goh Soon Wat Shivelai. Pada aksi pusingan pertama petang tadi, Tang Ji Iwei yang pernah dipisahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM gara-gara masalah peribadi kedua pemain terbabit cuma memerlukan 31 minit untuk mengetepikan beregu Amerika Syarikat Presley Smith Janet Guy 21-18, 21-15. Lawan pasangan negara pada pusingan kedua, beregu Taiwan Ye Hongwei Nicole Chan turut melepasi pusingan pertama pasangan suami isteri Goh Soon Wat Shivelai. Gandingan di ranking kelima dunia itu juga tidak berdepan masalah menundukkan beregu Ukraine Oleksiy Titov Yevgenia Kentimir 21-11, 21-8 dalam masa hanya 21 minit. Menjelang aksi persahabatan antarabangsa pilihan ASEAN All-Star menentang Manchester United malam esok, bukan sekadar pengalaman menentang pasukan kelas dunia, tetapi peluang untuk beraksi dalam Liga Perdana Inggeris. Itu harapan yang diberikan pengendali United Ruben Amorim. Pada sidang media pra-perlawanan siang tadi, Amorim bersedia memerhati mana-mana pemain dari pasukan ASEAN All-Stars yang memiliki bakat. Malah beliau tidak menolak kemungkinan untuk memberi peluang kepada mana-mana bintang ASEAN All-Stars sekiranya mereka dilihat memiliki kualiti untuk menyarung jersey The Red Devils. Amorim juga menjangkakan suasana seperti di Old Trafford akan turut dirasai pada perlawanan malam esok di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sebagai rekod, 5 pemain Harimau Malaya membarisi skuad ASEAN All-Stars iaitu Haziq Nazli, Azam Azmi Murad, Adib Raub, Declan Lambert serta Sergio Aguero. Lebih membanggakan, Aguero dipilih sebagai ketua pasukan. Jurulatih ASEAN All-Stars Kim Sang-sik mengakui cabaran terbesar pasukannya untuk menghadapi perlawanan itu adalah membentuk keserasian. Kongsi beliau, pasukannya hanya sempat melakukan latihan sekali sahaja kerana kesuntukan masa untuk menghimpunkan semua pemain. Apapun, pemainnya menjanjikan tentangan terbaik kepada jaguh England itu. Kejuaraan kali ke-20 Liga Perdana Inggeris EPL musim 2024-2025 memang besar ertinya buat Liverpool. Bukan sahaja diraih lebih awal ketika masih berbaki 4 perlawanan, paling bermakna dapat diraikan bersama puluhan ribu penyokongnya. Kali terakhir Liverpool merangkul trofi EPL pada musim 2019-2020. Namun skuad yang ketika itu dikendalikan Jurgen Klopp tidak berkesempatan meraihkannya secara besar-besaran berikutan pandemik COVID-19. Liverpool muncul juara musim ini dengan mengumpul 84 mata keseluruhan, jauh meninggalkan pencabar terdekat Arsenal berbeza 10 mata. Lebih manis, kejayaan ini membolehkan The Reds menyamai rekod 20 kejuaraan Liga milik Manchester United. Ia juga dilihat pencapaian luar biasa di bawah bimbingan jurulatih baru dari Belanda Arne Slot yang menggantikan Klopp. Kejuaraan yang diraih Liverpool turut mengakhiri dominasi 4 musim berterusan Manchester City. Sementara itu, ribuan penyokong Napoli turut berpesta di kota Naples untuk meraihkan kejuaraan kedua Serie A dalam tempoh 3 tahun. Suasana meriah dengan jalan-jalan bertukar menjadi lautan biru, warna jersey pasukan ketika perarakan trofi. Napoli mengesahkan gelaran Serie A Jumaat lalu selepas menewaskan Cagliari 2-0. Pesta bersambung semalam dengan kapal membawa pasukan dan trofi ke pelabuhan Naples. Mereka kemudian menaiki 2 bas dengan bumbung terbuka menelusuri jalan-jalan di kota berkenaan sebelum kembali ke kapal untuk meneruskan keraian.
Meskipun kejuaraan Saudi Pro League sudah dalam genggaman, Al-Ittihad nyata mahu meraihkannya dalam suasana lebih meriah di hadapan penyokong sendiri apabila menewaskan Damat 1-0 pada aksi terakhir Liga. Kesungguhan Al-Ittihad memburu jaringan terselah dengan percubaan seawal minit ke-11 Steven Bergwijn yang sedikit tersasar. Tuan rumah terlepas lagi peluang keemasan apabila rembatan N'Golo Kanté pada masa kecederaan babak pertama tertampan tiang gol. Usaha berterusan Al-Ittihad akhirnya berhasil pada minit ke-72. Bergwijn tidak mempersia-siakan kesempatan kali ini apabila bijak mengelirukan pertahanan Damat untuk gol kemenangan tuan rumah. Kejayaan ini pasti satu penawar buat ketua pasukan Karim Benzema yang kempunan merangkul kasut emas selaku penjaring terbanyak musim ini. Dan kejuaraan kali ke-10 ini juga suntikan motivasi buat skuad bimbingan bekas bintang Perancis Laurent Blanc untuk melengkapkan gelaran domestik berganda apabila menentang Al-Qadasiyah pada final Piala Raja-Raja Jumaat ini. Sementara itu, Cristiano Ronaldo menamatkan kempen bersama Al-Nassr musim ini dengan kekalahan. Menentang Al-Fatih di arena lawan, bintang Portugal itu meletakkan pasukannya di depan pada minit ke-42. Tuan rumah menyamakan kedudukan pada masa kecederaan babak pertama menerusi percubaan jarak dekat Matias Vargas. Minit ke-75 Al-Nassr kembali di depan selepas Sadio Mane menghukum kelekaan benteng Al-Fatih. Perlawanan tambah rancak apabila tuan rumah sekali lagi menyamakan kedudukan menerusi sepakan percuma menarik Murad Batna 9 minit sebelum whistle penaman. Kecuaian pertahanan Al-Nassr menghalang rembatan kali kedua Matheus Machado membawa padah membolehkan Al-Fatih memuktamadkan kemenangan 3-2. Bagi Ronaldo, perasaan berbaur buatnya. Gembira selaku penjaring terbanyak musim ini dengan 25 gol, namun kekalahan ini menutup peluang buat Al-Nassr beraksi pada Liga Juara-Juara Asia musim depan. Paparan hiasan bunga dan aktiviti pelancongan di Tasik Garam Carahan China mengakhiri buletin Didik. Dengan keluasan 5,856 km persegi, Carahan adalah tasik garam kedua terbesar di dunia dengan sumber mineral yang tinggi. Saya Aidil Sahrudin, salam hormat. Assalamualaikum.